untuk ubah suai market, okey, adalah Federal Reserve, okey, ataupun bank pusat, ataupun bank negara, sebagai contoh. Jadi mereka ni bertanggungjawab untuk tentukan interest rate. Apakah kegunaan interest rate ni? Interest rate ni dia adalah satu kadar di mana kesan dia membawa kepada mudah atau tidak institusi ataupun orang biasa ke untuk mendapatkan duit. Jadi kalau mereka rendahkan interest rate, bermaksud orang mudah untuk pinjam. Money supply mudah, bermaksud supply duit tu bertambah. Jadi apabila duit bertambah, maka duit tu senang nak pergi ke expansion. Jadi sebab money supply tu ada, duit senang dapat. Okey, orang akan optimistik gunakan duit untuk cuba kembangkan perniagaan. Jadi itulah kesannya. Tapi bila money supply banyak, dia akan secara tak langsung sebenarnya atau secara langsungnya membawa kepada inflasi, kenaikan harga barang. Jadi maka harga aset akan mula meningkat. Selain daripada saham syarikat meningkat, harga hartanah meningkat, harga aset-aset lain pun akan meningkat lah. Okey, emas sepatutnya bila emas ni dia akan meningkat bila wujud ketidakpastian ataupun wujud krisis ekonomi, sebab emas dilihat sebagai satu bentuk perlindungan daripada mata wang yang tak stabil.